nampak kita. Jom, selfie. Semua ada. Pakai tak ada. Sekejap. Sorry. Janganlah dia tergial-gial nak tarik. Sorry. Gila. Kalau tak, macam mana nak kena tak? Nah, dia ada getah. Tiba-tiba saya ping terang. Boleh lah sini terang. Jangan tutup ikan. Kak Long sana sikit. Boleh lah. Okay. Okay lah. Ni video tak? Okay. Kita akan tak. Ayo. Long. Kak Long. Video. Ni boleh buat lovers. Itu mesti kena ambil gambar. Tak pun lagi nak post Urban Malaysia. Tak. Nak. Please do not hesitate to call any member of the crew. Thank you. Sistem mencari cahaya dalam kapal terbang. Besar. Cepat. Azan record. Wow, that looks good. Tak makan macam tu. Sebenarnya Kak Long bukan nak record tau. Sebenarnya Kak Long nak tengok movie. Lepas tu Ika kata Kak Long nak record ni. Dia dah lock. Muka Ika pula. Kau makan dah betul dulu. Ika termasuk. Okay, sekejap. Kak Long dia cakap bukan pergi dekat tempat sana. Ajab. Sekejap nasi goreng lah. Nak nasi goreng. Boleh lah, tak ada lah. Sate dia rasa sate. Nasi goreng tu juga rasa macam nasi. Macam nasi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang mengalami keadaan cuaca yang kurang memuaskan. Program keselamatan sila terbalik tempat duduk dan pasang keadaan jarak anda. Penggunaan kandas pada ketika ini dikhaskan dan sila pastikan bahagian kabin anda disimpan dengan selamat cukup pastikan. Ladies and gentlemen, we are going to practice weather condition. For safety, please remain seated and fasten your seatbelt. The usage of level is restricted at this moment and please ensure all the cabin bagage is properly secured. Thank you. Kita makan ni. Kita orang makan tu. Kau dah makan ni yang dulu ya? Tak tahu. Kau tak ambil ni? Tak, ajar mati kau. Balik ambil tu. Kau dah balik list tu nanti. Punya dah lupa. Sebenarnya RM20 tu 15. So balik nanti. Kita orang balik 20 orang. Betul tu. Minta buka-buka ni. Tu lah pasal cepat lah. Pergi Sekejap lah. Panas ni. Makan ni dulu lah.
RM10 lah. RM10 ke? Okay, sayang. Besar-besar. Memang bagi telur besar. Okay lah. Tak boleh buka kek dia kan macam red velvet je. Wow, that looks good. Mama betul rekod. Biar apa biar? Itulah Kak Long tak makan makan. Biar apa? Biar. Biar makan apa? Teriyaki. Oh, teriyaki. Siapa ada benda Sarah nasi? apa? Kata dia tu ni punya. Tak tahu? Buka dia punya lab. Tak lah. Stop. Stop. Oh, stop. Dia masih. Kak, kenapa makan sampai 2? Kenapa makan sampai 2? Saya lapar. Nak tamak. Memang mak saya betul. Apa dia cakap? Tapi Gak ada. Check. This is the new luggage. Tak apalah. tak adalah nak wait. Tadi cakap dengan Wia. So Rosak patah wheel dia. Jadi kita dapat tukar. Kita opt for tukar instead of ambil insurance sebab takkan nak gerak dengan bag yang wheel tu. Tapi itulah dia bagi yang kecil. Tapi tak apalah. So marilah kita mengemas ya. Mengemas di Mimi dah tinggalkan Ika. Minta ambil beg lain. Puteri Lembaga Islam. Weh, ni sesi diorang menengok baju Ika yang cantik pula. Sekejap aku je lah jadi tripod. 60 je. Murah. Dapat bagi Ika. Cepat sikit. Tak apa. Okey. Alhamdulillah lah Kak Long bawa beg extra tu. Weh, Kak Long pun ada tutu. Inilah tutu. Pakai dengan tu. Oh, cantik. Oh, ni yang dia kata random tu. Tiba. Tak ada ni kan? Tak ada apa. Tak ada gambar kan? Yang random tu kalau purple Ni kalau saya boleh landed. Add. Itulah kan. Cepat.
Apa yang suruh? Arah. Tolong Kak Long lah simpan Nika punya pasport semua tu. Bahaya. Dia ada suruh. Dia kata tak cakap dah tiba. Cakap dah tiba? Cakap sini je lah. Kenapa? Saya punya landed. Kenapa? Cakap dah tiba lah. Abu yang suruh? Tag dia? Dah tag. Banyak juga biskut-biskut ni. Kena habiskan. Takut kita banyak hari yang tak makan semua. Mana beg barunya? Tu, comel. Sebesar beg Sarah ke? Sampai Sarah lagi kan? Ika. Jangan sama je. Mahal juga. Boleh-boleh Umi nak bawa beg macam ni. Yang kecil tu kan? Beg pink tu. Lepas tu Afi yang kata bawa beg besar. Tidak lah. Afi yang tak nak bawa beg besar tu. Oh, biskut-biskut bagus lah. Senang ambil. Senang makan. Lebih pun biskut dalam tu. Kau lah banyak ni macam nak makan sebulan. Kita Tak apa, dia tak ada lapar macam Ha, dia tak boleh lapar Mi. Nanti muntah. Dek baca. dia masuk angin. Tu ingatkan tu. Boleh ambil gambar kan ni? Entah. Janganlah tahu gambar yang sebenarnya. Ha? Dah, sebenarnya tak dapat dah. Dah boleh. Okay. Wait, beg ni macam mana tinggal sini? Kan? Kita tanya dia. Kak, nak simpan ke? Kau jangan buat tinggal dia tak mahal kan? Kena beli juga kan? Kalau dah Shopee, dah patah pun tak dapat Apa dah sampai dia kena beli beg Sarah. West Welker. dah patah pun tak dapat mahal. Sebab dah patah. Apa beg ni mahal ke? Tak. Kalau mahal ada dia angkut ni. Macam makcik tu kira dia nak bawa. Dia bawa juga. Dah nak settle lah kan? Buat Rika. Ujian pertama di Taiwan. Oh, betul. Tak apa, kita belajar. Kalau korang buat apa? Mesti tak tahu kan? Mesti akan gonggong bawa beg tu. Ya, kita boleh buat macam ni. Kita boleh minta. Tak. Kita dah minta lagi, kita tak claim. Ini memang ada. Ha? Kalau dah minta lagi tak boleh claim. Cuba nanti. Yang surat dia bagi tu kita try. Drag yang umbrella tak apa. Kita try lah inconvenience. Dia tak payah lagi macam ni je. LUGGAGE. Okay, tutup. Goodbye bag. Betul kau tak ada apa-apa Nak tanya apa? Tinggal sini. Tanya dia. Tak juga tanya dia. Tanya je lah dia. Kau tutup Buat buang tali. Okay. Kalau Maggi habis. Akhirnya selamat. Okay. Tekan. Kenapa buat atas tu Kenapa tak buat atas lantai? Bukan. Dia dah cakap buat atas lantai. Saya tak boleh duduk lantai. Kau jangan kopak pula. Okay, bismillah. Boleh. Macam tu atas tu tak payah bawa. Ya Allah. Payah cakap. Putri Lembaga Islam riang gembira, tetap taat kepada Allah dan Raja, berkorban untuk agama dan negara, dunia akhirat mendapat bahagia. Lagu apa ni? Putri Islam. Kau tak masuk Putri Islam. Umi pun tak tahu. Umi buat Sarah Ranger. Berusaha mencari pengetahuan, berbakti membuat kebajikan, belajar mencapai kemajuan, bersemangat penuh keimanan. Kak Long, kau penyanyi tu ada dalam tu tau.
Puteri Lembaga Islam Riang Gembira. Okey. Alhamdulillah. Okey. Dia punya tu boleh juga. Comel. Oh, lawak dia. Dia random je. Gambar ke ni? Boleh. Saya sedang mengambil gambar. Tak, sekarang ni kan I don't know how to open this. 8 lebih. Okey, kita pindah lagi sekali ke luggage yang lain. So anak-anak, lain kali kalau check bag tu, check keseluruhannya anak-anak. Tadi checknya pergi pusing-pusing, Loda berpusing ke tidak saja. Kita berkampung di airport Taiwan. Ni mak dia. Hari-hari biasalah. Hari-hari first, cuci serabut. Pergi sini, pergi sana, semua tak tahu. Semua baru first time kan? Betul tak? Tak apa, tak apa. Berencana. Muka semua serabai. Now we see the world. Now you see the world, now you see me. Nothing to see. Nothing lah. Sebelah sana duk. Aku tengok tu ada kapal. Oh tu ada kapal. Yelah, aku nampak. Tapi aku tengah jaga ni. Ada kapal tu. What should I do? Ada kapal. Oh kat sini ada. Oh ingat ada delete tu. Ada 180 GB. Kakak sama. Kau ni? Gambar. Aku dah tak tahu main record je. Aku tengok ni jam. Saksikanlah. Tengok. Mak sampai. Kayo. Tu balik pula. Tolong. Tolong. 我觉得3个小时应该够了。Habis dah bukan record. Nak main? Cepat je. This place is cute, but we are so rushed. We are in a rush. Yes. So About baby. yeah, we need to go. We need to go somewhere else. So that's why we need to go fast. So, annyeong. Tak ada ni. Tak ada sama. Nak record lah. Masuk kan eh?
Kilang ke kilang? Jauh. Terasik. Ada dua terasik. Ubi. Rock. Kau sini. Ada dalam beg tu. Nak duduk sana, duduk jauh sikit. Tak apa. Kami makan. Nah, tengok situ. Ada tu sini kita ramai-ramai. Saya ambil. Buat buat. Apa? Yang pedas? Yang pedas? Tak, ni saya. Boleh sikit. Dek, kau rasa. Nak? Hello? Arab. Oh, awak mana? Itu dah aku ni. Betul? Habis dah? Okay. Betul, dia tak macam jemput. Teruk, nanti nak lah. Sini, Mei. The game here, very good. Say hi. Hi. Hello. Puan. Kau pai. Hello. Biar tak nampak lah. Kau ni apa tu? Biar buat belah sana. Sedap. Habis kan? Tak, ni seafood saya. Dia ada kepam. Kau gila? Jadi. Kau beli seorang satu, ambil je ni. Tidak makan? Ya, ada. Kita tak ada mana. Siapa nak ambil gambar aku kan? Mana? Sekejap. Satu bilik semua. Malam ni sahaja. Kau dah tahu ke So, daripada lama-lama? Bang bed. Dan tak ada tangga. Bang bed tu apa? Bang bed atas bawah. Apa kita orang? Dan tak ada tangga. So tak sure kita. Test dulu, test. Okay, tengok jap. Nampak tak? Video. Hai. Kejap. Nak bergambar kat depan, tak ada. Tak ada ambil gambar. Bergambar kat depan, tak ada. Ni maksudnya 1 ke 29. Dia 28 Tiket nombor 1. 1-3. Weh, dia 1-2 macam tu. Okay, tak apa. Tak apa, duduk je kan? Umi situ. Umi dengan Abia. Buat ni. Packages for Songshan Shenzhen Line MRT. Please transfer at Songshan Station. 进站松山，在直vận松山新营站下面松山站火车，下一站松山，北侧请于松山新营新地下，请于松山中盘站。 Setelah melalui ini. Pakcik ni tak tahu orang Taiwan.
Buka cadarmu Aisyah. Buka cadarmu. Cadarmu Aisyah. Jap. Okay, buka cadarmu Aisyah. Satu, dua, tiga. Nyanyi. Asal betul. Dah, bye-bye. Sis. Don't ask me why Siti Hajar bulat. Dia insecure muka dia. Tutup semua. Dia nak main. Sal, duduk Sal. Tak ambil gambar kan? Sal. Lepas tu. Alamak, dia semua tak ambil gambar. Menghadap tu. Lepas. Sekejap, kita boleh buat aja. Awak tahu? Bunyi. Kenang-kenangan kita cabut. Loh, ni kenang-kenangan kau. Dia aja. Buat sini, Bang. Buat sini. Ni gambar. Cantik ah. Jangan nak je. Ada. Jangan tutup. Jangan tutup. Tutup. Oh, tutup kanan dia tahu. Boleh? Sini, sini. Dah, rekod. Rekod. Ui, macam tu.
Sini Kak, sini. Cepat, dah sudah belum? Abang belum ni. Kata teman long time. Abang sini, tak nampak. Sini. Sarah tak nampak ke? Kak duduk sini, sini. Cak. Tu. Long, kau sini Long. Cepat Long, masuk. Berapa minit? Sikit. Kak, ikat tadi kat situ. Ambil depan. Okey, orang sini. Ni. Ambil depan. Okey. Sini. Video. Hai. Okay, dah. Nak kat dalam kat situ. Jom lah kita dulu. Ha? Kali kita bertiga. Phone Kak Long ni tak boleh buat macam tu sebab berat. Tapi dah. Wih, cantik. Boleh lah masuk sekali korang. Ni tersepit. Dah. Kak Long ni nak berdua. Kat sini Okay, jom. Kejap. Ajak aku kena macam ni. Sekejap Sekarang apa? rekod dulu tu. Buat kat sini. Biar je, biar. Dah memang rekod dah ni. Biar sini. Yang kepala. Tak payah. Wing. Syah, semua. Tak buat lagi. Tak, ajak kau bagi arahan. Semua orang Berdiri je, berdiri. berdiri. Nampak. Kalau berdiri nanti Macam mana? Berdiri macam ni kan? oh. Kau Tak, suruh pakai ni pakai ke? kau punya. Cakap betul. Okey. Ingat Suami Bagi arahan dulu. Dia pernah kerja kat Kepala. Sabar lah orang nak tengok. Setting. Aduh. Hai. Tak boleh biar Kak Long punya kamera tu berat. Dia kena tinggal sikit. Bang, dia orang beli macam ni je. Tengok. macam ni. Kenangan. Oh. Sini kan ada? Kanan dulu eh. Pilih Satu, dua, tiga. dalam bot. Macam mana? Kanan dulu. Kanan dulu. Tak, buat dua kali yang dua kali tu. Buat situ tu je. Buat je banyak-banyak. Maksudnya buat lama nanti edit sendiri potong-potong. Mi cepat. Buat kepala. Jangan main phone. Ikut kepala kita orang kanan dulu. Kanan dulu. Kiri. Ke meja ni ada tak? Nampak. Dalam buku apa ni? Boleh. Dalam 80 dah. Meja berdiri dah. Tak payah. Tak duduk berdiri. Okey. 1, 2. Kanan ke kiri? Kanan dulu. Depan ni. Lepas tu? Kanan dulu. 1, 2, 3. Kanan. Tak. Okey. Sekejap. Baru semula. Okey. 1, 2. Nampak je. Kanan. Kiri. Kanan. Buat je banyak kali. Dah buat je. Tak sama rata, tak cantik. Itulah. Bagi semula. Bukan ke lagu dia? Dah cantik lah tu. Ulang-ulangnya. Teruskan je Kak Long. Sampai banyak tanda sikit. Ika tak nampak. Oh ya ke sorry. Korang susun lah adik. Kau sini. Kau sini. Mana kita orang nampak je. Yelah. Kita tahulah ni. Aku yang tengok video. Macam ni lah. Okey. So, Sekejap. 1, 2, 3. kanan, kiri. Kanan, Dah kita Kiri. boleh ikut tengok. kanan, kiri. Kanan, kiri. Okay. Okay dah jom. Kita dah macam tu. Jadi, dah. Jangan tutup. Tu tak ada masa. Tutup. Okey. Ya Allah. Allah. Boleh jadi. Ni dia punya jaring ni. Rasa baik mak kena dapat tangkap Alah tak record lah dalam ni tak ada. Habis ah? Kau boleh jadi ikut sekarang? Kena dulu. Macam ni ya. Oh. Cili kan ada? Kanan dulu eh. 1, 2, 3. Dalam bot. Macam mana? Kanan dulu. Kanan dulu. Tak, berapa kali yang dua? Ya. Ayo duduk berdiri. Okey, 1, 2. Kanan ke kiri? Kanan dulu. Depan sini. Lepas tu? Kanan dulu. 1, 2, 3. Kanan. Tak. Okey. Sekejap, baru semula. Okey, 1, 2, Buat je kanan. sekali. Kiri. Baiklah. Buat je banyak kali. Dah buat je. Tak sama rata, tak cantik. Itulah. Bagi semula. Bukan ke? 1, 2. Sekejap. 1, 2, 3. Kanan. Kiri. Kanan. Anak kita boleh Kiri. ikut tengok. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Okay. Boleh biar? Habis asal dia boleh berdiri. Okay.
Alhamdulillah. Kunci. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ciao, Sai. 三个，一个。哎， Okay. Father. 哦，大家规则准。你们那边吃很好哦。Apa tu? Iya. Smile. Ni? Video tu. No. Ini kita nak ke mana ni? Taroko. So, ada National Hotel ni. Ni patut kita duduk. Tegakkan handphone. Bukakan dulu. Macam tu. Okey dah. Tanggung boleh je record. Kat belakang phone ni kan? This way? Why? Tangkap boleh tanggung. Siap payung ni. Tak tutup Tadi claim ke apa? 175 dapat. 175 dapat. Senang ah. Susah. Tak dapat. Langit cantik je. Abu ya, boleh je ni biar. Nanti buat Nama nanti tahu balik. Ada tulis dekat dalam IT. What you know how to know. Macam gambar. Faham? Padahal ni depan mata betul tengok. Nyata. Wih, tengok tu. Dia orang naik atas tu lah. Cantik duduk ke cantik? Cantik juga lagi. Sekejap. Lawa belakang tu. Ya.
Abu Jah tengah buat video berlakon-berlakon. Abang tunjuk sana tadi Umi tak in character. Itu pun berlakon juga. Okay. Dah. Tak nampak dia tip. Macam ni kot. Kita boleh lari. Nampak balance tak? Ni, kat sini kat kau. Oh. Ha tu, 222 ada 4,000 lagi. Wow. Wow. Kalau banjir ni yang lawa tu. Ada ke sini? Weh, sebelah mana? Ni lagi asal. Ni depan. Ni depan dia. Ha? Mana? Sini. Macam Umi ambil ni, tengok. Bersama kasih akan terjaga dari mimpi-mimpi hidupan yang sedang melenakanku. Bawa aku akan segala-galanya. Dan Dia tak ingat. Ikut hari pun. Weh, in case lah tadi aku baca kalau macam kena hilangkan kunci, in case lah dia bayar 200. Ha. So kalau apa-apa makanan daripada kau ini kau boleh pakai ikan ni, so kira macam dia tak rugi apa-apa dah lagi, faham tak? In case lah, harapnya tak nak bayar. Hello. Salah kau. Hello. Nampak tak belakang? Ada. Ya. Tak ada. Ikut balik. Awak takut Tak apa. Tak payah takut sangat. Weh, Umi memang very updated tau. Aku. Okay, ni feeling autumn. Kita datang waktu winter dapat daun gugur pun jadilah. Oh, okay. Ada Umi kata tu. Umi kata apa? Umi kata tak apa, beza setahun je. Suruh ada meminang Helmi. Apa? Ambil Azila? Syamin. Kak Long suruh awak pergi Pinang Helmi. Menantu, Mek. Syamin. Kak Long suruh pergi Pinang Helmi. Cakap macam ni, kalau boleh bela kambing, oh boleh on. Kalau boleh bela kambing dengan lembu. Kalau boleh kalau boleh bela kambing dengan lembu.
baju tu lah. Tak, baju dengan kain tu. Ada yang kain tak? Nanti macam mana? Oh, baju. Baju sebab nanti kita tarik. Ada rekat. Oh, ya. Tapi sebab masa tu tengah ramai orang kat sini. Kat atas padang. Tak kisah. Ini kalau kita semayang kita je. Sudah ada duduk kan? Dia ada orang tak kencing dah. Tahan. Orang muda. Gas sekali kan? Kau budak tu boleh ambil lah. Hi, welcome to Hakau Bruan Suspension Bridge. So this is it. Kita akan pergi ke Jabatan Gantung. Jabatan Gantung Bulu, okay, Bulu. It's not Bulu, actually Buluan. That's why the Google Translate jadi Bulu. Ya. Yes. Yup. Bridge. Wow, ni macam kat Langkawi. Bukan, kita kena pergi Langkawi tu. Langkawi best. Bulan berapa? Lepas raya Boleh lepas raya. Lepas raya. Hujung-hujung sikit lah. Okay. Boleh? Hujung-hujung susah tak boleh. Allah has created. Betul. Betul tak? Betul. Tapi Masya Allah, mountainous. Masya Allah. Oh my god. Masya Allah. Tabarakallah. Betul, kalau korang ada rezeki lebih, korang cuba jadikan travel tu satu hobi. Sebab korang travel will never be wrong. Yeah. Sekali korang nak cara macam mana korang nak ikut tour guide ke apa ke. Tapi travel lah, keluar lah daripada korang punya kampung tu, keluar daripada Malaysia ke. Tak kisah kalau tak nak keluar daripada Malaysia pun. Just go travel. Yes. See people how people living, you know. You know what I mean? Travel while we're still? Huh? Travel while we're still can. Can and young. Yeah. Tak apa, that not even young can also, man. Oh. You do have, man. Warga Hai. emas. Warga emas. Not jeans lah. Dia cakap.
restoran cantik. Look how beautiful. Jauhnya. Ingat lagi sampai hujung. Kalau tak nak bontot kan? Buat cak easy. Mana dah ke sana dah. Sebab nampak kontur berwarna-warna je kan, sebab macam malap. Itu kan lagunya. Baru ada 2. Tapi tak apalah kalau ada 5 pun ulang-ulang je. Ada kedua. Banyak lagi tempat. Hari-hari kena buat satu. Okey. Exit kiri. Okey. Kanan lah ni. Exit kanan. Ah, kanan dah ni. Dia tak boleh lah, kepala dia macam sebab dia dah berasa dengan Malaysia. Kanan. Tolong bukakan buku ni. Warna punya buku besar Yang ni apa? Lain? Icau Taroko tapi bentuk yang lain. Warna Zia. Kita dah kat sini. Tadi kita kat atas tu. Okay, let's go. Wait, dia suruh jalan 20 minit 25 minit Yang patah balik dia dah. Dek tu jangan patah. 25. 25 minit. Yang patah balik dia dah. Dia akan tunggu kat depan. Saya memang keindahan Tuhan. Ada dah tinggal buat apa? Nyanyi lah. Nyanyi ciptaan Tuhan. Kau tak record ya? Wow. Sini aja nak dengar air. Sekejap. Ada lagi nampak warna dia. Mana ni? Cantik. Cantik. Ni ada Sampai dia kakak. Portrait. Ayah yang rajin merekod anak-anaknya. Look at the toilet. Betul-betul best gila. So far, Taiwan was so good.
Semua tempat toilet accessible. Lepas tu tempat cantik-cantik. And then very tourist friendly. Even though kita orang ada like Mandarin barrier, tapi Google Translate really helps. Just how key je. Tengok tu. Itu pun happy. I am a happy sister also. Kita dekat Qijingtan. Sekarang tengok pantai. Strangers to my nak tunggu ombak. Dah. Hai adik. Adik. Boleh saya kenal awak? Saya tak nak dikenali. Dia tak nak dilukai. dikenali lah. Oh, tu kau nak oi. Boleh. Hello. Buat you. Okay, 1, 2, go. Ini dah aku sempat 5 Sekejap Dah ikut dah. 1, 2, 3. Kita nak baring kat mana? Dah ikut ni. Okay. 1, 2, 3. Bangun balik. Macam tak ikut bantal ya. Gigi tau. Satu. Okey. 1, 2, 3. Apa ni? Dah lah. Okey, bangun. 1, 2, 3. Aku nak bangun. Tak tahu. Okey. Aku rasa saya di sini macam bodoh sekali. Sila. Satu. Dua. Perut. Jangan gemuk. Pesanan khidmat masyarakat. Jangan gemuk. Nanti nak buat tanda guru kaki pun tak boleh. Cuba. Sepatutnya macam ni, Mika. Macam ni kan? Lepas tu realitinya macam Yelah, lupa luggage yang dah tergolek semalam. But it's still intact.
And then most importantly, barang dekat dalam semua okay. Semua okay. Like ada my perfume yang glass bottle semua okay. So please invest dekat dalam luggage yang even it's mahal but it's durable. The durability is very good. Goodbye Hualien. So ni lah muka-muka yang busy cari nak chop. So kita orang kat sini buat game siapa dapat chop paling banyak. So they're gonna be the best participant. Okay. Umi pun sekali tau join. Bagus meja dia. Dia non-slippery. So macam dia tak licin lah. Very good. Yang ni berselubung. We are going back to Taipei. Okay, kita dah sampai hotel. But look at the lobby. Okay dah. Mencari. We finally in Taipei. So sekarang pukul 9:30 malam. Kita orang nak cari boba. Dekat sini kan Watson bersepah. Salah. Ni hao. Konnichiwa. Arigato. Sayonara. Ingatkan 9:30 awal. Rupanya kedai semua dah tutup sis. So kita akan beli air gedegang je. So whichever that we see light, we come. We go. English pun dah jadi apa-apa dekat sini. Siap hanger pun hanger dia tau. Video ke gambar apa? Tak, video je. Nanti biasa kat dalam tag. Tapi kan kat lu, diorang walaupun no lah. Welcome to Taiwan. You can see here, you can mandi with Bougainville. Malay. Mandi with Bougainville. Mandi Bougainville with you. Oh. Wait, tengoklah. Ya Allah. Ini shower. Ha, tada. So siapa yang nak honeymoon rasa nak feeling boleh. Mandi sambil tengok orang punya kedai. Hi, welcome to Taiwan. Let me show you. Oh my god. Tersangkut pula. This one. Mandi Habogil with you. Come here.
Tak ada dengar macam mandi bogel with you. Habis tu? Hi, welcome to Taiwan. Come see here. Mandi bogel with you. Oh my goodness, literally mandi toilet ni. Buka tingkap, nampak semua. Tengok, kita show. Oh, orang tu tengah jalan. Orang tu tengah nak lintas. Oh. Nanti apa sempat-sempat Borak-borak sikit. Oh. Bosan-bosan ni boleh lah tengok view kat luar. Cakap tak tahu nak buat apa. Bosan-bosan mandi, tengah shampoo. Rasa macam boring-boring. Ya, boleh. Kita tengoklah orang lintas jalan tu. Betul.